Saya Dr. Muhammad Adhan Nizam bin Buyung. Saya merupakan pakar obstetrik dan ginekologi dan sekarang bertugas di Hospital KPG Keruang Specialist Hospital. Okey, epidural ni sebenarnya ialah satu aksesori untuk kita bersalin. Kadang-kadang ibu ni dia kadar dia menerima kesakitan tu tinggi, jadi tak perlu. Tapi kebanyakannya anak pertama, ibu-ibu ni takut kadang-kadang aunty dia bercerita ataupun kawan-kawan yang dah dapat epidural akan cerita. Sebenarnya epidural ni kalau kita bagi, kalau bermaksud ibu ni dia sakit di awal, bukaan baru 2-3 cm tapi sakit dia dah establish. Yang itu kita nak tunggu antara 4 ke 6 jam lagi dan ibu akan suffer sekejap lah sebab kesakitan. Yang ini yang kita akan cuba dapatkan rawatan epidural tu supaya progress of labour berlaku tapi ibu tak perlu menanggung kesakitan yang agak lama. Tapi kadang-kadang ibu ni dia datang jalan dah buka, especially anak kedua, anak ketiga jalan dah buka 5 cm, 6 cm, 7 cm. Tak perlu pun, dalam masa sejam dua dah nak bersalin dah. So epidural tu pun tak perlu sangat. Dan kita ada kaedah lain di mana kita boleh bagi untuk kurang pesakit. Masalah cheat or not cheating ni dia sebenarnya untuk keselamatan ibu yang mengandung tu, untuk keselamatan bayi yang dalam kandungan tu, dan supaya experience dia bersalin tu agak baik. Sebab ibu-ibu anak pertama ni kalau experience dia bad, nanti second time dia tak nak salin biasa dah, dia akan minta untuk operation. So kita nak elakkan yang itu. Itu saja.